Sebenarnya lah aku tak tahu lah mentaliti orang yang duduk dekat flat cost rendah macam ni kan. Low cost punya flat ni kan. Ya tu ada kayak itu. Tak penuh pun tu ni. Ini kosong. Tapi diorang desain tu buang. Tanya tu orang dekat tepi tu. Dekat tepi tu. Itu paling jauh lah tu. Paling jauh. Dekat sana. Padahal lagi tu baru je dah dikemaskan. So, dah itu dia buang. Tolonglah. Kalau tahu kita ni duduk flat cost rendah. Paling-paling tidak pun biarlah mentaliti tu macam rondo-rondo. Ni kalau ada bersepah ni bukan takkan ular je. Biawak, buaya pun boleh nyuruk dalam ni. So, tolong. Tolong. Jagalah kebersihan sikit. Jaga kebersihan bukan untuk diri sendiri lah. Tapi untuk apa bukan untuk diri, bukan untuk orang saja tapi untuk diri sendiri juga. So bila jadi macam ni kadang air bertakung ke apa jadi terpapi akan nyamuk. Tolong bukannya jauh pun, bukannya susah pun jalan sikit. Tung dekat depan tu dah dua tong lagi. Kosong tong. Tak penuh pun. Okay lah, tak tahulah nak cakap ceritanya. So, tu je lah. Assalamualaikum, bye-bye.